Jangan lupa untuk kita buat perkara-perkara sunat di pagi raya. Dulu. Mana mandi? Pagi raya topek telur. Tempe dan tengah. Wah, tak okey. Kalau kita buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Depan cermin dekat bawah ada cermin. Sana. Ya ilah. Nak gana ni? Surau. Hari Moshe dengan capalnya. Dia ke bawah. Berisau. Makcik. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok gambar ada yang kena datuk-datuk nenek kita ada lagi kat sini. Boleh tengok. Mula-mula kawasan surau ni dibina. Okey? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Settle solat. Tarik. Bismillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada semua muslimin dan muslimat. Laptop lah isteri. Ni nak pergi bertunang lagi sekali kau ni? Tak, tolong main. Sini, ni. Ayan, pandang. Pandang Mak Yong. 1, 2, 3, Dina. Bucak. Dina. Dia tengah gambar. 1, 2, 3. Cantik. Peluh-peluh ha. Muhammad sini. Ah. Lambat lah. Betul. Ayun, sini. Biar. Sikit dah. Ayun dah tekan dah. Cepat. Ariel Musa. Ayun, cepat. Ayun sini. Cepat nak ambil gambar ni. Ayun sebelah mama ke sebelah Ayung? Ayun. Ayun tak nampak. Ayun sana tu. Tengok papa. Ayun situ je. Situ je. Okey, pandang papa. Zima bagilah ruang sikit. Dah? Dah. Dah. Saya. Kasut kamu dah jenuh rambut dah. Siap lagi. Tengok Ayun. Adik nak pandang. Sedap ke? Mana dapat aiskrim ni? Siapa bagi? Cakap apa? Terima kasih Tok Wan. Datuk Wan. Tengok sini. Terima kasih Tok Wan. Datuk Wan. Happy birthday to you. Selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan. Lima. Allah selamatkan kamu. Masuk. Cepat satu ni. Lagi buat.
Macam Leo masuk. Habis lah. Habis. Here I come. Oh, here I come. Oh. Agak. Campur Leo lah. So, 2, 3. Jom, Papa tengok. Ayan. Tengok. 2, 3. Baby. Kita mau bawa Aryan Musa, mak di belakang. Ayo kita. Kita pergi menebang tebu tebang ni hasil-hasilnya. Kita ni bismillah. Ui, sedap. Tak sangka rasa dia. Pasal tebu lah kan. Kunyah macam puas lah, sedap. Okay, petang 1 Syawal kita menikmati tebu. Ada orang bagi. Siapa? Habis. Kuat gigi. Boleh je tanya G kat mana. Nak ucik namanya. Boleh masuk dalam. Ada orang akan beraya kampung kami. Ini pangkat sepupu Afifah. Tapi berumur macam mak juga. 1, 2, 3. Hari untuk kita bersukaria. Masuk YouTube ni. Apa dia? Masuk YouTube. Macam mana hari ni? Okay. Ni kita punya apa? Edit TikTok. Mantap. Yang sana kena air lilin. Yang situ nak menghabiskan mercun. Lagi seorang ni? Yang tu ketua. Lapor ketua. Assalamualaikum. Pagi yang indah, pagi yang cerah, 22 Mac 2 Syawal 1447 Hijrah. So hari ni kita mengembeling tenaga sikit, memasak nasi lemak. Dan aku dengan isteri akan keluar untuk cari sedikit bahan, iaitu minyak dengan ais je untuk persiapan santapan pagi ni. Geng-geng dapur sudah bergerak, so kami AJK pengeluaran lah. Logistik orang kata. Logistik lah. Inilah view pagi. Let's go.
lemak setelah sebulan berpuasa. Tak ada nasi lemak. Selesai makan, kita pergi ke sungai. Tahu sebelah rumah opah ni ada sungai. Lalu tempat yang kita hari first kita mengemas, membakar. Okay, added value untuk orang yang nak masuk dalam, masuk lah. Untuk menyewa kat sini, kita ada sungai saudara. Tapi laluan ni maybe dah kurang sikit lah sebab ada air pernah naik. Dengan view Victoria Bridge. Cik, tiba. Kangkong, tu ikan Mas. Cik, apa tu? Emas ke? Cari ikan emas yang tak dapat-dapat kan. Cukup penuh lah cu kita. Kawal ni kan dia jadi berat. Tak ada muncul. Dia hilang dekat selang. Dia sorok dekat selang. Okay, kita dalam misi mencari makan tengah hari. Okay. Ikan apa? Dapat ni tak tahulah. Ikan puyuh. Ikan siakap 4 rasa ni. Anak cakap. Cari anak siakap, Mak. Cari mah tak apa kak. Mak jangan ada emas sini apa ya? Ayah, buat apa tu? Ayah cari emas ke? Ayah cari emas? Dia ada batu. Ambil batu. Oh, lighting on points. Time dicarilah kau tak ada. Aku jaga. Cari makan tengah hari. Ya, nak ke? Oh yo! Hebat ya! Ayah sini, tengok. Jangan tu. Bagi dia nafas sikit. Wah. Mantap lah. Syai. Siapa kakak sebenarnya? Oh, ini lagi. Sekejap sangat tu, dia power. Oh, apa perasaan anda? Sangat bangga lah. Bangga lah. Kita ada makan tengah hari. Wow. Okay, buat apa sis? Tip sampah. Sampah-sampah sarap yang orang kampung buang. Ini amalan yang tidak boleh diikuti lah. Janganlah buang sampah dalam sungai ya. Baik untuk Oh, dapat. Angkat. Oh. Alhamdulillah. Mantap kali. Mantap. Ni besar sikit. Wah. Cukup 20 orang, cukup 20 orang. Besar. Hei. Hei, ke mana dia? Dia lompat. Apa? Aduh lah. Tu batu tu. Tu masuk je. Masuk je. Aku rasa sini kot, sini. Masuk. Sini apa? Masuk, Yang lagi masuk, kecil. letak. Kau jolok sebelah ni. Tu nampak tu, nampak. Wih, tu besar. Lagi depan. Oh ini yang sebab BBQ dia boleh. Takut dulu. Apa ikan sebarang bini ada ya? Makin halus makin susah menangkap, Mak. Patut 3 ekor mak. Betul. Seekor melompat. Allah.
Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye. 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 Istana Iskandaria. Mantap. Okay, kita dah bersiap tapi tak ada rumah kita pergi. Jadi kita pergilah ke rumah istana. Istana museum. Museum Diraja. Museum Diraja, Istana Lama. So ni istana lama ni. Bersantap semua dalam ni. Agak pisang dulu kecil Jom kita turun. Cik satu sini. Berada di Istana Lama. Alah. Selamat Hari Raya. Semak wow. Ya. Kita berada di sungai apa ni? Perak. Sungai Perak. Ni namanya lembah. Ni ada jambatan ni, parking sini. Kita nak pergi Melayan Cendol. Sebelah sana, boleh tengok sana. Sebelah sana Adalah persiaran Kampung Sayong. Persiaran Kampung Sayong. Ada Sayong. Kampung Itulah, Sayong. Sini Kuala kan. Sini Kuala, sana Sayong. Labu Sayong. Okey ni. Labu Sayong. Cik. Nanti kita letak kat sini. Lepas tu boleh naik ferry, sampan. Di sana. Oh, dah dapat air rumput. Laksana bangsa malam terakhir. Esok dah pulang ke Klang Valley. Tadi pun dah bersiap-siap. So ni baru balik pada makan. Dan bolehlah masuk barang sikit dalam kereta. Esok pulang. Sedih guys.
perempuan seorang. Anak. Dengan anak dia balik. Cik balik lah. Okey. Dia dah lapar. Ya, Kita tengok air habis balik lah. Tak payah dukung. Tak cantik. Nampak lah. Sebelah Udin. Tengok depan. Abang Ayah tengok depan. Abang pandang. Nampak. Tadi dia. Cepat. Sudah je. Okay, Alhamdulillah. Berapa hari kita? 6 hari 5 malam 6 hari. 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. 4 malam. Alhamdulillah. So perjalanan kami beraya 1447 Hijrah kali ini di Kuala Kangsar. Tamatlah di sini. Sekarang baru exit, baru masuk highway daripada Kuala Kangsar. Kita mungkin akan berhenti di Sungkai, tinggallah nanti macam mana kan. So itulah, syukur kepada Ilahi. Banyak benda yang kami belajar, banyak pengalaman baru kami buat. Actually duduk kampung vibe ni one of thing yang paling best bagi aku ialah dia punya orang kan, dia hidup sangat slow tau. Dia bangun pagi, dia tak perlu nak rushing, tak perlu nak buat itu ini. Dia bangun, dia relax. Itu adalah salah satu nikmat dalam Al-Quran sebut nikmat yang manusia selalu lupa ialah kelapangan masa. Kelapangan masa yang kita selalu jarang bersyukur. Bila kita berada kat sini kita baru dapat reflect lah. So sebenarnya benda ni kita hilang dekat lembah Kelang sana. So tak salah pun actually kalau kita mungkin nak try benda baru kan, keluar daripada kesibukan kota balik sini. Macam mak mentua boleh cakap, maybe dah pencen ni nak tinggal situ sebulan, aku fully support lah benda-benda macam tu kan. So benda bagus kan. Itulah, semoga ini bukan yang terakhir lah kita pergi ke kampung ni. Kita datang bila musim buah pula. Ya, insyaAllah ke raya akan datang. Harapnya mak yang lain boleh lah join ni. Ada ruang kan mak? Kalau yang lain join Tidak tahu ada. Okay, isteri kata-kata terakhir Kata tak ada lah kot. Itu saja. Ni macam kita orang pun dah lama tak balik kampung sebab ayah sakit kan. So kan tahun ni macam dah lama lah tak balik beraya kat sini. So macam best lah dapat mengimbau kembali sama-sama dulu. For me pula first time kampung aku actually kat Parit. Tapi dia punya vibe tu sama lah. Lebih kurang lah. Cuma Parit tu agak ceruk jugalah. Tapi okey lah. Mak ada kata-kata terakhir mak? Mak pula. Okay, Mak, apa perasaan Mak? Dah lama tak balik kampung beraya. Dah lama sangat dah tak balik beraya. Tapi bukanlah kata saja-saja tak balik. Ada sebab yang tertentu. Jadi ni peluang yang kita dah dapat ketika masih sihat, masih boleh nak uruskan apa yang patut. Jadi boleh datang, siapa nak datang homestay di Lubuk. Ya, promote sikit. Mak buat macam ni tangan. Okay, boleh contact nombor di sini. Sila-sila. Okay, dapat datang. Keperluan semua cukup dan okey. Okay, apa perasaan Mak sambut raya masa birthday? Iyalah. Tahun ini sangat berbeza dari biasa sebab sama dengan hari lahir dan genap 60 tahun. Ya, Alhamdulillah 60 tahun. Alhamdulillah akhirnya 60 tahun kembali balik ke kampung. Ke kampung. Tak sangka juga berayanya. Ya. Okey. Jumpa lagi. Last honorable mention kepada yang telah menjaga kampung tu Yopi lah. Banyak agak usaha dengan dia punya ni lah, usaha kan. So kalau korang nak duduk dekat kampung tu, sebab actually kampung tu dijadikan homestay, boleh tengok video aku lagi satu. Rasanya mungkin dah di post dulu kot. Okay, itu saja guys. Teruskan subscribe kami. Subscribe sikit. Korang tahu tak,
nak subscriber ni, doa aku siap malam Ramadan tau. Kalau korang buat ni, korang membantu lah. Subscribe sikit kan. Terima kasih yang dah subscribe. Like, comment, share. Cakap lah korang raya mana ke. Aku nak tahu Team juga. apa? Team Raya Team Teal Raya Blue ke? apa? Kita orang Teal Rich Blue. Brown ke? Okay, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Ryan Jam.